Dekat sini menari dan melukis 24 tolak 10 sama dengan 14. Yes, so dekat sini kita tahu yang untuk menari dan melukis pelajari adalah seramai 14 orang. Kita dah tahulah. So seterusnya kita membaca dan menari pula. So kita tengok bulatan membaca dan menari. Membaca dekat sini, menari pula dekat sini. So bahagian mana? Yes, bahagian ni. So dia bagi sini iaitu membaca dan menari adalah seramai 32 orang lah. Tetapi ya, untuk menari dan membaca dan melukis ada 10 orang. So kita pun kena tolak juga macam tadi. So 32 tolak dengan 10 sama dengan, yes betul, 22. So kita dah tahulah untuk bahagian sini dia adalah sebanyak 22. Dan untuk menari kita dah complete lah. Dan ok, seterusnya kita tinggal apa? Kita tinggal bahagian untuk membaca sahaja dan juga membaca dan melukis bahagian ni lah. So cikgu nak cari bahagian membaca dan melukis dulu lah, sebab kita dah tahu total untuk semua melukis. So untuk soalan ni kita perlukan algebra sedikit lah. So kita nak cari apa? Membaca dan melukis. Kita ada apa? Total melukis. So kita tolak je lah terus. So 45 tolak 16 tolak 14 tolak 10 sama dengan 5.